di manakah bersatu sekiranya PAS bagi tahu bahawa kemah kita dah cukup besar, dan terima kasih, di sini sajalah kerjasama kita. What is your contribution to PN kalau itu berlaku? Sebab saya nampak PAS ke arah itu. Dan saya rasa ini memang cabaran yang perlu disahut oleh semua parti, iaitu masing-masing perlu memperkukuhkan kedudukan masing-masing walaupun dalam gabungan. Jadi saya tak pelik lah kalau sekiranya PAS buat itu, bersatu pun patut buat macam tu. Malahan kalau dalam Perikatan Nasional, gerakan MIPP patut buat macam tu, seperti mana dalam Barisan Nasional pun setiap parti buat macam tu, PH pun sama. Jadi realitinya sekarang ini kita menyadari bahawa kalau kita bercakap mengenai Perikatan Nasional, kekuatannya ada pada gabungan, bukan pada individu. Memang betul-betul kes yang mana 1 campur 1 jadi 3, 4 atau 5. Kalau sekiranya satu dia tak pergi ke mana sangat. Dan saya rasa masing-masing pihak menyedari perkara ini. Sebab tu yang kita buat sehingga jadi masalah huru-hara sekejap dalam satu ni, ialah kita nak pastikan hubungan kita dengan PAS tidak jadi tegang. Sebab tu kita kata jangan demand perkara yang tidak sepatutnya kita demand. Kita nak pastikan hubungan kita itu sentiasa erat dan sentiasa baik antara kedua-dua parti. Dan saya rasa PAS pun menyedari bahawa mereka memerlukan bersatu. Contributionnya berbeza. PAS ada jentera yang baik, ada sejarah yang panjang. Apa contribution bersatu? Bersatu saya rasa bawa image-image yang berbeza, yang membawa daripada pandangan masyarakat. Kalau sekiranya PAS dilihat agak kanan sikit, kita bawa balik ke tengah, maybe ke kanan pertengahan, to the center right. Dengan gabungan itu, dia jadi satu benda yang lebih kuat daripada kalau bersorangan. Dan saya rasa semua parti dalam PN menyedari hari ini.